warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrul Anik dari kru TV PSS yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan pertandingan kawat statik bagi badan unit beruniform. Bersama saya ialah Guru Besar SK Ceruk Paloh. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tujuan utama pertandingan kawat statik? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik-adik. Soalan yang sangat bagus. Untuk makluman, hari ini ialah perhimpunan bulanan co-curriculum peringkat sekolah. Jadi pihak unit co-curriculum mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu pertandingan kawat statik di antara unit-unit beruniform. Tujuan utama pertandingan kawat kaki ini diadakan adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin, di mana dalam pertandingan ini kita menilai daripada beberapa aspek, iaitu lagi aspek keseragaman, dari segi aspek arahan, menurut arahan daripada komandan. Jadi harapan saya sebagai guru besar, saya mengharapkan dengan adanya pertandingan kawat kaki ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin, yang mengikut arahan, dan akhirnya satu hari nanti dapat diterapkan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Sama. Bersama saya ialah Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah saya tanya beberapa soalan? Waalaikumsalam. Silakan Asrul Anik. Apakah cabaran utama dalam menguruskan pertandingan kawat statik ini? Okey, cabaran utama dalam menguruskan pertandingan kawat statik ni, seperti mana yang awak tahu, ini adalah kali pertama kita mengadakan pertandingan kawat statik sempena perhimpunan bulanan co-curriculum. Jadi pada cikgu, cabaran dia ialah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar mengikut perancangan lah. Okey. Dan satu lagi pada cikgu, kekangannya adalah masa untuk murid-murid berlatih. Seperti mana yang kita tahu juga, ikutkan kita cuma ada perjumpaan unit beruniform ni, kita rotate 3 minggu sekali. Jadi mungkin 3 minggu sekali tu nak jumpa balik unit beruniform tak mencukupi masa untuk murid-murid berlatih lah. Tapi cikgu percaya guru penasihat semua nak yang terbaik. Dan untuk hari ni pun cikgu berpuas hati sebab cikgu tengok setiap unit, 3 unit membuat persembahan yang terbaik. Okey. Terima kasih Cikgu. Sama-sama saya ialah Komandan Badan Unit Beruniform TKRS. Daniel, berapakah lama masa yang diambil untuk berlatih? Kami mengambil masa selama 3 hari untuk berlatih kawat kaki. Terima kasih. Sama saya ialah Komandan PPIM. Apakah harapan anda terhadap pertandingan hari ini? Harapan saya ialah semoga pasukan PPIM dapat buat yang terbaik. Kalah atau menang ialah adat pertandingan. Terima kasih Humairah. Sama-sama. Sama saya ialah Komandan Pengakap Sekolah. Amni, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang latihan? Cabaran yang saya hadapi sepanjang latihan ialah demam dan sakit tekak. Itu menyebabkan semangat dalam kawat saya semakin hilang. Terima kasih Amni.
Siapa juara untuk bulan kali ini? Okey, tahniah diucapkan kepada ahli TKRS dan juga guru pembimbing. Okay, jadi dijemput unit TKRS untuk bangun dan ke hadapan.